Hai, Assalamualaikum. Ni saya nak tunjuk pada korang semua bakal paman saya, paman ninja. Nama dia Leopard. Tengok body dia tinggi kan? Corak dia pula menarik. Masa ni taji dia patah sebab dia baru lepas belaga. Tu dekat belakang tu salah seekor anak dia yang betina. Yang lain tu bukan anak dia ya. Seekor ni je ni yang tengah berjalan ni. Anak yang ni batch yang kedua ya. Ni mak dia. Mak dia ni nama Puteri. Mak dia ni anak kepada Jaafar dengan Masuri. Sebelum kita cerita pasal anak-anak dia, jom kita kenali dulu susur galur keturunan Puteri ni ya. Puteri ni anak generasi pertama si Jaafar. Ni bapak dia, Jaafar, memang tinggi. Bapak dia ni corak biasa-biasa je, tapi body dia memang padu. Kalau nak tahu, dulu anak-anak dia dah banyak dah. Generasi kedua, ketiga, keempat, sampai keenam tak silap saya. Tapi kebanyakannya saya dah jual. Sebab saya tak nak simpan banyak-banyak baka dia, nanti akan jadi kacukan antara adik-beradik. Puteri itu adalah anak generasi pertama dan saya akan tunjuk pada korang pula anak dia generasi terakhir. Inilah anak dia generasi terakhir yang jantan tu ya, yang betina ni bukan. Nama jantan ni Lion, tak silap saya anak dia generasi yang keenam. Jadi dia adalah adik-beradik dengan si Puteri tadi. Okey, ini mak kepada Puteri dengan Lion. Kalau tengok corak mak dia hampir sama dengan Puteri kan, tapi berbeza, korang kena tengok dengan betul-betul. Okey, jom berbalik pada cerita asal kita. Yang ni adalah anak kepada Puteri dengan Leopard. Kalau korang nak tahu, jantan ni warna agak berbeza dengan adik-beradik dia yang lain. Okey, jom kita tengok adik-beradik dia yang lain. Dari segi perhatian saya kan, korang tengok. Bapak dia si Leopard dengan mak dia Puteri. Tengok anak-anak jantan dia, kebanyakan corak dan warna dia akan jadi macam mak. Dan anak-anak betina dia akan jadi corak dan warna macam bapak. Kecuali jantan ni tadi, dia agak berlainan sikit. Yang ni. Agak berlainan sikit daripada corak mak. Tapi kalau nak tahu yang ni paling fighter. Dia paling garang. Masa di belaga hari tu memang teruk lah adik-beradik dia kena dengan dia ni. Mungkin macam tu kot. Kalau warna yang agak pelik daripada adik-beradik dia yang lain tu, mungkin ni ialah yang paling fighter. Sebelum ni pun ayam saya macam tu lah. Ni dari segi pemerhatian saya lah. Kalau ada silap tu, sorry lah ya. Tengok ni anak jantan dia yang tadi. Corak macam mak dia. Yang ni kebanyakan warna ni betina.